Lu minum Air hidrogen. Okey. Jari-jari, jemari yang bengkok ni sakit. Sakit tu sakit macam mana Kak Lat? Sakit ni macam tak nak sentuh lah. Nak sentuh pun sakit. Yang bengkok ni. Maksudnya kalau mesti sentuh macam ni sakit. Arthritis Kak. Lepas tu kita dah pergi dekat doktor. Doktor kata nak satu jari 500. Masya Allah. Cucuk. Dia cucuk apa? Panggil cucuk apa? Steroid. Apa lagi kat steroid lah, painkiller. Dia kata cucuk yang bengkok ni boleh lah betul. Tapi nak 500. Masya Allah. Lepas tu 500 tu simpan lah dulu kan. Lepas tu minum 2 minggu. Minum apa? Minum air, hidrogen. Lepas tu rendam. Rendam. Lepas tu ramat, tanah. Macam tu lah. Lepas tu ni. Dosi picit macam ni tak sakit dah? Sebelum ni macam ni pun sakit. Sekarang tak ada dah. Luar biasa lah Kak Lat. Tapi bengkok lagi dah. Tak apalah. Bengkok tu bengkok lah nak macam mana. Ya. Yang penting tak sakit. Maksudnya Kak Lat ni memang ada masalah arthritis, sakit sendi. Sakit saraf dan sakit sendi. Alhamdulillah. Dia bengkok kan. Betul. Sampai tak sakit. Masya Allah Kak Lat. Alhamdulillah. 2 minggu je Kak? 2 minggu je minum. Minum rendam. Minum rendam. Macam tu. Okey. Mantap. Nanti